Dengar baik-baik. Baca talqin ada dua tempat. Okey? Ingat siapa akan mati. Satunya masa nazak. Faham? Tengah nazak tu. Ni Pak Nabi kata ni. Dia tengah nazak, kita pergi kat telinga dia, la ilaha illallah. Faham? Perbuatan itu sunat dan sunnah Nabi. Cuma kena faham. Jangan kata ngucap, terus kata la ilaha illallah. Sebab Nabi sebut dalam hadis tadi, lakinuhum la ilaha illallah. Ajar yang nak mati tu la ilaha illallah. Faham? Nabi tak kata kul ishad, kul ishad. Kalau ishad maknanya ngucap. Ngucap, betul. Tapi Nabi tak suruh kata ngucap. Nabi kata kul la ilaha illallah. Faham? Katalah la ilaha illallah. Faham lagi? Bila dia sudah kata, senyap. Faham? Faham? Orang yang nak mati tu kata la ilaha illallah. Faham? Kita ni ramai-ramai senyap. Jangan kata apa dah. Faham? Biar dia mati, akhir sekali hak dia sebut tadi. Faham tak? Kerana ada hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi fid dunya qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menyebut akhir sekali dalam dunia la ilaha illallah, masuk syurga. Faham lagi? Jadi dia sebut la ilaha illallah, kita pun pakai siang belaka. Jangan bising. Tetapi kalau dia tak mati lagi, dia pergi sebut benda lain. Faham? Faham lagi? Tadi sebut la ilaha illallah. Faham? Lama dah kerja senyap, dia pergi sebut pula, dah rumah sewa dengan tong ambil dah lagi. Dia tanya piti sewa rumah pula dah. Nampak tak? Nak kau ni. Dah, kalau dia kata benda lain pula, baru sunat kita kata pula la ilaha illallah. Kerana ramai orang Melayu kita tak faham. Dia pergi kat orang nak mati, dia kata kau ni ngucap, ngucap, ngucap. Orang nak mati tu ingat ke kicap? Kicap cak udang ke cak kipas? Faham? Jangan. Tak betul. Salah. Bukan. Mengucap la ilaha illallah perlahan di telinga dia. Jangan laju-laju. Sepatah-sepatah. Faham? 10 saat berhenti, kata pula la ilaha illallah. Berhenti dulu. Faham? Senyap lagi. La ilaha illallah. Itu.